Oh, bro. Bener guys. Oh. Uish. Oh, betul guys. Habiskan guys. Habiskan guys. Oh. Ya Allah. Oh. Oh, bener guys. Alhamdulillah. Oh, betul. Oh, ya Akbar. Okay, hai guys, jumpa lagi dalam channel Abifly. Kali ni aku nak macam haruan lagi guys. Haruan dekat area Songseng guys. Parit macam ni guys. Parit macam ni. Dah kering paritnya guys. Dah kering, tapi aku rasa ada ikan kot. Sebab nampak keadaan tu macam padu guys. Macam padu, tak tahu macam mana. So hari ni aku gunakan umpan soft plastik. Kalau tak menjadi, aku mungkin guna katak hidup lah. Sebab katak hidup aku dah bawa insurans. Insurans kan. Aku rasa hari ni spot ni berpotensi lah. Sebab walaupun air dia rendah, tapi keadaan spot tu nampak macam padu kan. Kadang nampak macam padu pun tak padu sebenarnya. Tapi tu cuba guys. Okay guys, yang baru sampai ke channel Abifly, yang belum subscribe, kasih subscribe guys channel aku. Okay, jom, let's go, stay tune. Kena guys. Allah Akbar. Ui, besar ui. Tak rasa dia ambil ui. Ayah. Ayah, lucu pula dah. Aduh, sayang lah. Dia ada peculan ambil ni. Kena guys. Oh betul. Kena guys. Aku tadi ada situ guys. Alhamdulillah, haruan pertama guys. Mencakuk. Oh tu dia. Haruan pertama guys. Padu. Alhamdulillah. Haruan pertama pada pagi ni guys. Terasa boleh tahan lah. Boleh lah kata kan. Padu lah ni. Jom simpan ikan dulu. Tak apa tu. Padu guys. Nak juga seko guys. Alhamdulillah, walaupun air kat sini selampau surut, dapat juga seko guys. Alhamdulillah, haruan pertama kita hari ni. Air selampau surut guys. Memang surut. Surut habis air ni. Oh, memang rendah gila. Air pun dalam kaki lebih kurang lah. Kaki 2 kaki tu. Tapi aku cuba je guys. Jom. Let's go. Mantap.
Oh. Allahu Akbar. Dia main tepi-tepi tu. Tak lekat. Utik lah. Masa mula surut tu sedap macam tu. Ni surut sangat dah ni. Oh. Uish, uish. Oh. Uish. Alhamdulillah. Oh, tu dia. Aduh. Tu. Tu dia guys. Alhamdulillah. Haruan kedua kita. Haruan kedua kita. Dah terlucut tadi. Debal lagi sekok. Aduh. Saiz padu ni. Alhamdulillah. Oh. Guys. Saiz padu. Alhamdulillah. Aduh guys. Ada kot 500 gram tak? Ajak lain lagi. Oh tu kita ada kawan seorang lagi tu. Baru sampai. 2 ekor tak? Ha? 2 ekor tak? Oh, 2 ekor. Haruan kedua. Mantap. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Apa ni? Putus coy. Rosak program. Sampai putus pula. Allahu Akbar. Apa ni tali ni betul ni? Oh, ada guys. Adikan guys. Adikan guys. Besar. La ilaha illallah, lucut. Aduh. Meletup tadi aku tembak-tembak meletup. Mana tu ya. Aduh. Jam. Besar tu guys. Dia rasa benih ugat ni. Meletup pun. Let's go. Dekat lidah tu. Tukar set lah guys. Tak boleh tali meletup, kita reput tali ni. Terputus pula dia bagian. Rugi pula rasa. Pakai Abu Gasia pula.
Macam mana nak simpan? Tali problem. Tukar set. Pakai ni pula, set padu ni. Jom layan lagi sekarang. Bag STX pakai. Tak dapat tadi pula. Ada lagi di mana? Oh, gitu. Aduh. Alhamdulillah, orang kira. Mantap. Aduh. Dapat juga yang ketiga. Mantap. Alhamdulillah, repeat balik tempat tadi. Naik juga lagi seekor. Okay guys, aku nak kata hidup guys. Aku nak pujuk ikan haruan dalam semak-semak. Bismillahirrahmanirrahim. Kena guys. Kena guys. Alhamdulillah. Curut je pun lah. Curut je pun lah. Kalau nak kata ada jugalah guys. Aduh. Geduk ada kan. Mantap. Jom layan lagi sekarang. Kena guys. Alhamdulillah. Dah sekok guys. Mantap. Alhamdulillah. Lagi satu ekor guys. Gunakan kata hidup. Cakuk guys. Walaupun tak besar, kena cakuk lah. Aduh. Jom layan lagi sekarang. Yes. Alhamdulillah. Dia sekok ni. Cakuk.
Alhamdulillah, seekor lagi guys. Haruan kontot-kontot dia ni. Haruan kontot-kontot dia ni. Boleh lah saya ni kan mencakuk. Alhamdulillah. Tu dah guys. Hasil aku memujuk kat tepi-tepi tebing guna kata hidup guys. Memang ada dia guys. Jom. Dia. Abu kasih ambil guys tag. Dia romul. Jom. Naik lagi kau. Kena gas. Ngam-ngam bateri habis guys. Aduh. Ngam-ngam bateri habis. Kan. Ikan pun naik. Dah haruan ke berapa dah? 5 ke 6 lah. Aku pun lupa dah ni. Berapa ekor lah. Kan. 5 ke 6. Ngam-ngam kena. Allah Akbar. Ngam-ngam kena pancing. Bateri pun habis. Tak boleh buat apa lah. Tu dah guys. Kelima ke keenam aku pun tak pasti apa. Tapi banyak dah dapat. Mantap. Jom balik lagi. Tu dia guys. Tadi kebetulan ngam-ngam dia makan kat situ. Aku sembat, elok aku sembat bateri pun habis. Tak buat apa lah. So, jom kita layan lagi guys. Pagi ni panas guys. Baru pukul 10. Baru pukul 10 dah panas lah. Aku manja 8 lebih tadi. 8 lebih. Sekarang dah pukul 10 suku. Panas guys. Jom. Let's go. Try mana semua. Semua ikan lah. Mana ikan ni? Oh, tu dah. Oh, Allah Akbar. Oh, tu dia. Tu naik ya. Aduh. Jom tanya mana ikan. Dum dia bentai. Oh, tu dia. Tanya mana ikan. Oh, tu dia. Saiz padu guys. Oh. Mantap dapat ni ambil. Jom. Lain lagi, let's go. Tanya mana ikan. Oh, depan dia ambil guys. Malah tu. Jom lain, let's go. Aduh. Kan. Tanya mana ikan. Alah, depan dia ambil. Aku pun terkejut depan dia lah. Ambil. Tuk dia ambil.
Dia ada bawah sama ni. Tu dah. Allahu Akbar. Tak lekat guys. Pani ni cuy. Kena biar tu. Tak lekat tak? Macam mana? Tak lekat guys. Tak lekat. Aku dah biar tadi lah. Ini tak lekat tak? Ini tak besar kot. Jom, let's go. Okey lah guys, aku nak ambil kat casting aku pagi ni. So alhamdulillah sekarang pukul 11. Aku rasa 7-8 ekor aku dapat guys. Tapi panas sangat guys. Aku nak rehat kejap lah. Kata dia aku tutup lah. Kata trip casting yang ini sebab memory card pun nak habis lah guys. Aku tukar memory card, so aku akan buat konten baru lah. Jadi kalau ada rezeki mungkin ada konten baru lah. So kat sini aku tutup dulu lah. Tapi guys, hari ni memang panas guys. Angin pun kurang. Angin tu ada tapi kurang guys. Tapi ya Allah, hai panasnya. Basah aja aku ni. Macam terjun parit pasal mana. Aduh. Tapi tu dia lah guys. Parit Sonseng ni memang padu lah. Memang padu lah parit dia sana. Satu parit ni juga main tadi. Jadi hasilnya memberansang juga. Okay guys, yang baru sampai ke channel Fly, yang belum subscribe, kasih subscribe guys. And jangan support aku. Okay guys, jumpa dalam episode yang datang. Assalamualaikum, bye. Alhamdulillah, kalau tu mantap. Aduh, dapat juga. Mantap.